Asas yang tiga mengenal maksud baris. Fangat lagi ya, fangat lagi. Baris. Kita nak tengok baris, kita tengok mana. Carilah surat ketemu tu. Ayo mak soalan belak-belak ni. Ngajar dah gitu dah soalan fangat ni tanya. So pengapat so dah. Cuma jawab ramai-ramai. Piyo hok jawab tak boleh tu sok jatuh. Hok jawab boleh duduk dia tak jawab tu sok jatuh ke. Kena boleh jawab. Fikir jawab. Jangan nanti tu hok demo hanya mak dak biasa sore-sore ni. Lama-lama nanti ngah demo. Kita lah jawab dia. Soalan kadang-kadang yang mak dak ngajar. Tapi duk benda hok ngajar dah. Tapi soalan belak-belak. Kita nak tengok baring, nak tengok mana. Nak jawab. Saya atas belakang. Tak jawab. Nak tengok baring, tengok mana. Okey, jawab. Dia boleh tak? Tengok dengan mata. Tak apa tengok dengan mata, nak tengok mana. Surat. 2 orang, 3 orang mata, surat. Mulut. Huruf. Tulisan. Suara. Okey. Banyak soalan. Kau tak jawab tu. Mula jawab naik belakang. Kau tak jawab kau jatuh. Tengok mana? Suara dengar Tapi tak apa, tengok suara boleh. Tapi bukan mulut. Mulut dia tengok mulut. Tengok mulut. Kau dia jawab mulut. Aku kata dah. Banyak orang jawab. Jawab hati aku kata dah. Tak jawab tu baik sama dah. Tak ada hadiah. Pasal-pasal macam lupa. Nah, kita nak tengok mulut. Bahagian kita nak tengok mulut. Kita ngaji bab suara, bab baca bukan bab tulis. Kita nak tengok mulut. Mulut lagu mana baris? Kalau mulut buka. Maknanya baris atas kita nak panggil tu. Tu baris buka dah. Kalau kita tengok mulut kisi. Tu baris kisi. Kalau kita tengok mulut muncul. Tu baris muncul. Kita panggil baris apel. Kita duk panggil baris atas, baris bawah, baris apel. Kita panggil dengan apa ni? Kita panggil dengan mata. Tengok dalam surat. Betul tak kalau kita baca dengan suara tu? Belum tentu betul. Pasal ni, ihdinas sirah. Baca baris apa tu? Baris bawah. Bawah nak muncul mulut. Nanti jadi ismam. Ihdinas sirah, su dengan si campur sirah. Ar-Rahman, dengan baris apel campur. Dia pergi muncul Allah. Ada bunyi Allah. Kita muncul. Baris atas buka mulut, kita pergi muncul. Allah. Kena Allah. Nak tahu baris kena tak kena kita baca tengok mulut. Dia mulut kena suara baris kena. Dia mulut tak kena suara baris kita nak buat kena dia jadi pendek. Baris suara baris kita nak buat kena. Mulut kita buat tak kena dia jadi pendek. Allah dia bunyi dah. Kita muncul mulut. Allah. Bunyi Allah gitu. Dia tak bunyi Allah, bunyi Allah. Nyunggu gitu. Kan ada? Ihdinas sirah, ihdinas sirah. Dia bunyi dia. Kena ajar mulut, kena ajar. Ajar mulut. Dia jelas molek. Kalau buka mulut, dia panggil apa? Buka mulut. Dia panggil fathah. Fathah mana? Mana buka bibir mulut. Al-fathah. Al-fathatus syafatain. Itu makna dalam ilmu qiraah. Kalau fathah tu buka pintu. Orang nak masuknya buka pintu. Tu fathah juga. Tapi kita yang raya ada buka sajalah, buka pintu. Tak apa dah buka dengan mulut yang masuk ya ada. Asal lagi hak kasrah. Kasrah makna pada lurah kising. Makna pada lurah pecah. Kita yang panggil mulut pecah. Lo ni update ngaji kan. Yang dulu kita jaga nak temu dengan ngajar baris ni. Ayah mak rasa ayah mak ni lama dah jak ngaji getih tu yang mak kelik tani lalu dah ngajar baris. Belum ada don ni lagi. Ngajar radio pun belum ada dogon ni. Jangan balik. Lo ni ada aku atau. Pengarak lagi nak ngajar. Kena ayu kita banyaklah. Imbo ni ngajar balik. Tapi tak boleh supo ngaku tak boleh lah. Kena buat kesana lah. Ayah mak krom. Buka, kissing, muncul. Lepas tu kalau orang kata buka, kissing, muncul. Tak boleh. Lagi ayah mak kata tiru je. Ayah mak kata tiru je. Tak boleh. Supong ayah mak buka, kissing, muncul. Kena fathah tu ada asas semua tu. Semua tu ada.
Nah, belum pada tu atas bawah rapi. Orang baru ngaji bahasa Arab ni. Fathah, kasrah, dhammah. Fathah makna buka. Kasrah makna kisih. Ha, kali supaya ngaji mak. Kasrah sungguh yang makna betul. Cuk. Mana wayak kau nak boleh apa? Baca Quran je kena mulut cah. Herap. Mulut cah, herap. Mulut pecah. Herap mulut cah. Kalau kasrah ni mulut kena pecah. Bagi bawah mulut kena pecah. Dah, kalau banyak mulut pecah kita faham tak? Kalau faham, silakan pakai. Teknik guru hak paling baik sekali kita ngajar orang, budak belajar, derah pandang. Kalau tok guru tu panggil kasrah mulut pecah. Nak faham? Okey, silakan. Faham tak kalau yang ayat mulut pecah? Faham kat mana? Faham tak? Faham kat mana? Kerana mulut bekak pecah merah. Gebah tak ni? Dan mulut dulu ni. Atau pelanggar tian mah mulut pecah. Kerana nampak merah-merah mulut tu. Tak ada boleh tu ya. Darah mulut pecah. Faham ke tak kan? Kau faham lagu lain mulut pecah. Faham tak nak? Faham tu? Tak nak. Bukan. Nak faham lagu ni. Bahasa Arab kalau kasrah kita panggil makna dia betul-betul pecah. Tapi tak sel jadi mulut pecah. Tak faham. Kena mulut kisi. Sikit beza dengan buka. I. Lepas tu dhammah. Dhammah makna muncul. Dhammah asal makna pada lurahnya bahasa Arab himpun. Dari kita duduk ni dia panggil tidak dhammah. Kita himpun mana sekali. Ni panggil dhammah. Duduk suku-suku. Mari tahu sekali dhammah. Tu mana himpun. Orang tino nikah dengan atas, orang panggil dhammah. Nikah luratan dhammah. Nikah pada lurah mana himpun. Ipun tino yang atas ada suku-suku tak tahu apa mana nak kuno nak mari duduk rumah tu lah. Mari yang nikah mari. Dhammah juga. Himpun. Kalau dhammah mulut, mana mulut kita panggil kita himpun orang ni. Kita panggil apa? Kita panggil mucung. Hak tu lebih faham. Teknik guru ngajar tu lah. Asal panggil himpun mulut orang tak faham. Biar ngajar orang. Lama kau yak muncul tibu je mak pula. Dak dah mak dak saya boleh kasih dah dak agak yang mak dah adu Buka kisi muncul nama yang mak adu gak. Lama li kasih. Dak. Waktu ilmu kau orang ajar asas-asas. Buka kisi muncul. Pada jenis orang ngaji bahasa Arab ia tak panggil fathah kasrah dhammah. Ia panggil apa? Fathah ia panggil nasab. Nasbun. Nasbun. Hak tu nahwu. Kasrah yang panggil khafdun. Panggil apa yang panggil raf'un. Rafa' nasab khafa. Pada lurah rafa'nya mana tinggi, nasab mana sama. Khafa makna rendah. Kita nak panggil mulut tinggi, mulut sama, mulut rendah faham tak? Mulut rendah. Bagi bawah ni mulut kena rendah macam. Sebab dia khafa. Faham tak panggil mulut rendah? Nampak kena mulut rendah. Tak kan? Kalau dak royak terkisinya. Kau tak tahu mulut ke mana ni, tak kisi muncul tak ada. Panggil mulut rendah. Mulut rendah. Mulut tinggi tu. Mulut tinggi lagi tu. Mulut rendah tu tunduk. Tu bahasa Arab nahwu sarah. Rafa' makna bagi rapi. Bagi rapi tu. Dia panggil bagi rapi tu. Nasab makna bagi atas, khafa makna bagi bawah. Erok dia. Kalau hak asal dia hak tidak erok ya. Fathah kasrah dhammah makna hak ni duduk di mulut. Fathah kasrah dhammah duduk di mulut. Kalau rafa' nasab khafa hak ni duduk dalam surga. Atas bawah rapi duduk dalam surga. Fathah kasrah dhammah hak pada lurahnya duduk di benda lain. Dia kena fathah kasrah dhammah hak buka kising mucung hak ni hak duduk di mulut. Kita nak baca kena buat mulut turut baris. Siapa baca Quran mulut tak serupa dengan baris, dia tu baca Quran tidak turut Nabi. Sebab apa? Sebab orang hak tabi'in hak buh baris nama Abul Aswad. Dia nak buh tanda baris, dia tengok mulut sahabat hak ngaji dengan Nabi. Kalau mulut buka dia tanda atas, mulut kising dia tanda di bawah, mulut mucung dia tanda baris atas. Kalau kita nak baca turut Nabi, kita kena mulut kita kena belajar, kena baca wisupa dengan baris, turut baris. Kalau tidak kita baca Quran secara bid'ah, tidak turut Nabi. Molek tak bid'ah? Ada dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Ulama bagi. Kalau bid'ah sayyi'ah kita nak tak? Tak boleh. Bid'ah qabihah tak boleh. Bid'ah hasanah tak apa. Lepas kita ngaji lagu ni. Bid'ah hasanah. Cara mukhrab, cara baris, cara gapo masa Nabi tak ada.
Tajwid kita ngaji hukum tajwid. Tak ada masa Nabi yang baca ngaji Quran teruk dah. Buat suara tiru. Kita dah ni ada buku dah surat tulis satu hukum makhraj dua, makhraj bagi dua, makhraj kedalam, makhraj kokoh. Nak kena huruf dapat kawan. Ha ni bidah cara ngaji. Ha tapi bidah hasanah. Ha tu nah. Bagi dua nah. Jangan esok. Ha, tapi kalau bunyi bidah tu jangan usul. Bidah apa Nabi tak buat. Takut lalu dah. Ha, tapi baca Quran ihdinas surah. Takut salah. Allah. Wallah. Waril maut. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Bidah kan. Tapi bidah dalam baca dalam baca halu dia ada di mulut ya. Tak ada usah ada bidah di tangan ada di mulut halu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Makna apa? Tunjuklah kepada kami jalan apa pedai yang tajam yang lurus. Mulut ya. Mulut jadi salah banyak ni. Tidak dalam nawah hati tu. Cara mulut panjang ni. Perkara sifat mulut. Mulut. Ngapoh enggak ngepak lah pelagok okey lah. Ada mulut banyak mulut. Ndak baik banyak kat dia. Ha? Jadi kalau baca Quran kita baca Quran betul benda baik. Kita baca Quran salah benda jahat mulut kita. Makna berubah. Kalau makna berubah ni teruk benar. Kalau makna tak berubah, tu orang panggil boleh hidup lagi. Ha, tu nah. Ha, tu harap lagi, Buka kisi muncul. Kita nak latih.